Usahawan hartanah, Datuk Muhammad Azlan Abdullah menafikan tuhmahan kononnya beliau seorang skamer dan mendakwa tuduhan itu dilemparkan ekoran proses pemulangan wang pembatalan pembelian tanah yang sedikit mengambil masa. Beliau yang lebih dikenali sebagai Azlan Al-Amin berkata, proses pemulangan wang kadangkala memakan masa apabila syarikatnya terpaksa mencairkan aset atau menjual lot tanah lain terlebih dahulu. Bagaimanapun, beliau tidak menyalahkan pembeli yang tidak sabar menerima wang semula kerana berkemungkinan mereka mempunyai komitmen lain berdepan masalah seperti perniagaan gagal dan terdesak untuk menggunakan wang. Konsep jual beli tanah secara ansuran yang diperkenalkan Muhammad Azlan itu bukan sahaja untuk membantu mereka yang tidak mampu membayar secara tunai dalam amaun yang besar, malah menolong golongan yang tiada slip gaji atau peniaga kecil-kecilan bagi membeli hartanah melalui pembiayaan bank. Katanya, setakat ini ramai pembeli yang membuat pembatalan telah menerima wang masing-masing, selain ada yang masih di dalam proses untuk diselesaikan. Mengulas lanjut, Muhammad Azlan turut mendakwa wujud campur tangan pihak tertentu yang sengaja memburukkan namanya di media sosial demi kepentingan perniagaan masing-masing. Muhammad Azlan memberitahu, terdapat sesetengah pembeli yang termakan hasutan membuat laporan polis, kononnya beliau menipu dalam urusan jual beli hartanah dan pihak berkuasa menyiasat kes itu di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, katanya, selepas siasatan dilakukan pihak berkuasa, kebanyakan kes yang dilaporkan dikategorikan sebagai kes sivil, tiada tindakan lanjut dan tidak mempunyai sebarang unsur penipuan.